Yang berhormat Wakil-Wakil Kementerian Pendidikan Malaysia, para hadirin yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya, Solehah binti Ahmad Syazwan, mewakili Syarikat Keselamatan Cyber Malaysia, bersama dengan rakan saya Puteri Nur Syifa binti Awaluddin untuk membentangkan cadangan ini. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah Garis Panduan Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam kalangan murid sekolah. Sebagai syarikat yang terlibat dalam keselamatan cyber dan pembangunan teknologi pendidikan, kami melihat bahawa penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kalangan murid sekolah sebagai satu perkembangan positif jika digunakan dengan betul. Namun, tanpa pemantauan yang sah, AI juga berpotensi mendorong kepada penyalahgunaan maklumat, kehilangan integriti akademik serta risiko keselamatan data pelajar. Oleh itu, kami ingin mencadangkan 4 garis panduan utama bagi pertimbangan pihak kementerian. Yang pertama, penggunaan AI adalah untuk pendidikan, bukan peniruan akademik. Murid harus digalakkan menggunakan AI sebagai satu alat sokongan pembelajaran, bukan untuk peniruan. Sebagai contoh, murid yang menggunakan AI seperti ChatGPT untuk mencari idea karangan hendaklah menulis semula karangan tersebut menggunakan gaya dan bahasa sendiri dan tidak menyalin bulat-bulat kandungannya dijana. Yang kedua, pendidikan literasi AI dan etika penggunaannya. Mulakan pendidikan asas tentang cara AI berfungsi, kelebihan dan batasannya serta mewujudkan etika penggunaannya di peringkat sekolah menengah. Hal ini kerana kita boleh lihat di negara Finland, negara itu telah menjadi pelopor literasi AI untuk rakyat mereka. Oleh itu, kita haruslah mencontohi negara itu bagi memajukan teknologi pendidikan di negara kita. Yang ketiga, keselamatan data dan privasi murid. Aplikasi AI yang digunakan mestilah melalui penilaian keselamatan cyber dan data privasi. Murid juga tidak seharusnya berkongsi maklumat peribadi di mana-mana platform AI yang terbuka. Hal ini perlu dielakkan. Sebagai contoh, di negara Kanada telah mengharamkan TikTok kerana khawatir akan terkait dengan mana-mana keamanan dan data privasi. Yang keempat, latihan dan kesedaran untuk ibu bapa dan guru. Ibu bapa dan guru perlulah diberi latihan kesedaran tentang penggunaan dan pemantauan AI. Kefahaman mereka amatlah penting untuk membentuk paduan yang konsisten sama ada di rumah maupun di sekolah. Sebagai contoh, di Australia, program AI Pro Schools telah mengadakan bengkel untuk membenarkan ibu bapa memahami tentang penggunaan AI. Saya akhiri pembentangan ini dengan harapan agar pihak Kementerian Malaysia menerima cadangan ini sebagai langkah awal ke arah didikan digital yang lebih selamat dan mampan. Sekian, didikan digital yang lebih selamat dan mampan. Sekian, terima kasih.